Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan lagi kuih daripada Thailand, iaitu kuih Leong Klum, tapi ni versi pandan. Okey, kita akan mulakan dengan buat yang bahagian putih dulu. Okey, dalam satu periuk masukkan 250 ml santan yang sederhana pekat. Kemudian kita akan masak bersama dengan 2 sudu besar tepung beras supaya dia punya tekstur tu akan jadi semakin pekat. Kemudian tambahkan sedikit garam, lebih kurang setengah sudu kecil. Okey, sebelum kita masak atas dapur tu, kacau dulu tepung tadi bagi dia larut. Kemudian baru sambung atas dapur. Okey, kita buka api dan masak dengan api yang perlahan je. Sambil tu kena sentiasa kacau. Okey, bila dah meletup-letup macam ni, menandakan tepung dan juga santan tadi tu dah masak. Okey, bolehlah tutup api dan suamkan seketika. Bahagian inti putih ni kita akan masukkan ke dalam bahagian tengah kuih nanti. Okay, nak menyenangkan kerja, masukkan ke dalam piping bag. Kemudian kita ketepikan dahulu. Untuk sukatan santan dan juga tepung ni memang banyak. Saya gunakan separuh je daripada plastik ni. Okay, yang lebih tu kita boleh simpan dalam peti ais. Boleh guna lain kali. Okay, untuk bahagian hijau pandan pula, sediakan beberapa helai daun pandan. Gunting kecil-kecil, masukkan ke dalam blender bersama dengan 300 ml air. Kemudian kita tapiskan untuk dapatkan air pandan. Untuk buat kuih Leong Klum ni, saya gunakan tepung kacang hijau yang jenama bintang ni. Dia punya tekstur tu memang bagus lah. Dan dia punya bau tu memang tak ada langsung bau kacang. Sukat tepung tadi lebih kurang 30 gram. Kemudian masukkan ke dalam periuk ataupun kuali. Masukkan air pandan tadi. Okay, campurkan juga dengan 3 sudu besar gula, sedikit berwarna hijau dan juga sedikit berwarna kuning. Okay, kesemua bahan ni kita kacau dulu sebelum masak atas dapur. Untuk masak bahagian hijau ni kita guna api yang sederhana je. Jangan pakai api yang besar sebab takut dia akan jadi cepat hangit. Okay, untuk nak masak ni kena rajin kacau, tapi sekejap je masak. Okay. Terus je kacau sehingga dia punya warna tu berubah menjadi jernih dan adunan tu akan jadi meletup-letup, menandakan dia dah masak. Okay, barulah tutup api, kemudian masukkan ke dalam piping bag ataupun bekas supaya senang untuk kita masukkan ke dalam acuan lompang ni. Sediakan acuan lompang yang bersaiz kecil, kemudian masukkan adunan hijau lebih kurang 3/4 penuh. Jangan isi terlalu penuh. Satu bahagian lagi tu kita akan masukkan bahagian santan yang putih tadi tu. Okay, dah siap isi dalam bekas ni. Kemudian ambil piping bag yang berisi santan tadi. Okay, kita cucuk ke bahagian tengah. Kemudian perlahan tekan. Okay, dah keluar dah dia punya santan ni. Okay, teruskan lagi sehingga semua adunan hijau tu dah terisi dengan santan putih. Okay, kita biarkan dulu lebih kurang 1 ataupun setengah jam bagi dia keras. Kalau masih lembik tu, bila keluarkan tu, dia punya santan tu akan jadi meleleh. Okay, ni dia dah sejuk, barulah cungkil keluar daripada acuan. Okey, ini dia dah siap pun kuih Leong Klum yang perisa pandan. Okey, saya nak cuba sikit. Dia punya tekstur tu memang sangat lembut, kenyal dan rasa dia pun sangat sedap. Dia punya bau pun tak ada pun bau kacang hijau. Okeylah, sedap. Seakan macam makan kuih nona manis. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Bye.